Paramedik Al-Ahli layak diterajang. Sebab apa tau? Korang kena tengok video ni. Korang ingat lagi tak dulu waktu Terengganu lawan dengan JDT? Lawan di Terengganu tau. Dan waktu tu Khalid Murga, Kapten Terengganu FC ni bertembung dengan Bergson dan dia cedera. Tiba-tiba yang terus masuk meleru ke dalam padang tu nak selamatkan si Khalid ni, paramedik JDT tau. Sekali lagi, paramedik JDT lah yang tiba-tiba terus laju masuk nak selamatkan si Khalid Murga tu. Padahal JDT bukannya tuan rumah pun, dan yang kena tu pun bukan daripada tim dia, tapi dia pula yang cemas lebih. Inilah antara sikap JDT yang kita harus contohi. Saya bila tengok benda-benda macam ni, saya akan kaji daripada semua sudut. Bukan saja hebat di atas padang, tetapi mereka juga hebat semangat kesukanan dan paramedik mereka profesional. Dan sekarang ni kau faham tak kenapa paramedik Arab tu layak diterajang semalam? Saya nak minta bantuan pada kawan-kawan lah, ambil video ni, lepas tu korang edit, buatlah dalam bahasa Inggeris ke apa ke, korang sebarkan, tunjuk pada dunia kenapa JDT marah sangat semalam bila paramedik tok Arab tu lembab, dan kenapa layak diterajang. Biar mereka tahu betapa profesionalnya JDT. Oh geng, saya ni bukan penyokong JDT tau. Saya orang Selangor tapi saya penyokong fanatik Kedah. Sebab saya memang daripada kecil lagi sokong Kedah ikut bapak saya. Jadi jangan anggap bila saya buat video ni, saya kononnya disebabkan saya penyokong JDT. Tidak. Ayuh geng, kita pertahankan JDT.